nak royak hak ilmu saya tahu lah. Dia duk kata saat ni tu molek juga kita boleh ambil ilmu daripada dia. Kerana saudara kita juga dia tu salah seorang daripada ilmu daripada kawasan kita tani ni. Jadi walau bagaimanapun saya nak royak hak saya tahu lebih kurang, hak dia royak tu boleh dia tak serupa. Pertama kalinya jadi dia royak mari jadi pucuk jadi salah silap dalam bab akidah ni berpucuk daripada bagi tauhid pada 3 bahagi. Dia katanya hak bagi tauhid 3 bahagi tu tidak dibagi oleh ulama salah dan tidak dibagi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dia katanya. Punca bagi salah dan silapnya di dalam akidah berpunca daripada bahagi tauhid kepada 3 yang tidak dibahagi oleh mana-mana salaf as-salih, tak dibahagi oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tu dia kata kita nampak tu dia, kita dengar dah saat ni. Pas saya pun nampak kata kalulah lah tu sungguh ya kita tolaklah kitab-kitab orang tua kita dulu tu. Pertamanya kitab ni Anak Kunci Syurga ni menghimpun akan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili. Duk mengajar di masjid Mekah. Dia anak-anak murid pada lah mudah-mudah walaupun tu dia tu banyak. Dan pada aku kata Syekh Qadir Al-Mandili ni seorang yang alim. Di segi mengajar ni pada sendiri pun dia mengaku lah, kata dari segi pandai mengajar orang ikuti banyak ni dia lah. Tu dia. Hak dia aku. Nak ayat tu masa tu dia karya kitab ni tu pada tak ada lagi Mekah. Pada tak ada lagi pada masa tu. Pada tu kitab Baqarah ni. Orang alim kita tani kita tu. Dalam kitab dia ni dia wari muka 7. Kita tak ada nak syarah panjang sebab sama tak tahu dah. Dia wari pertama kali dia katanya dia mari kata tauhid ar-rububiyah. Artinya mengesahkan Allah Taala pada perbuatannya. Ini ayat kata nak boleh anak kunci syurga ni satunya kita kena etikok. Katanya Allah Taala saat ni satu saja pada perbuatan. Tu hewak makhluk tak ada kongsi dengan dia. Buat makhluk semua ni Allah Taala. Kita kena mengaku gitu. Lepas tu duk sarung panjang mari dah. Duk ayat Quran dalil apa tu. Lepas tu mari ayat pula yang kedua tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Artinya mengesahkan Allah pada perbuatan hamba-Nya yang disuruh. Kita perbuatan hamba hak Tuhan suruh ni kita jadi naik pada Allah Taala. Ibadat kita tu. Tak usah duduk syirik lah maksud ayat sini. Tak usah duduk minta di hatu, tak usah minta di pohon kayu, tak usah minta di berhala, tak usah. Warilah ayat Quran, wari ayat apa? Wa iza sa'alta fas'alillah. Apa dah nak minta gapo minta Tuhan lah. Wa iza sta'inta dak minta tolong pun minta tolong pada Allah Taala lah, benda manusia tak kuasa tu. Dua. Ya syarah panjang lah kalau kita nak syarah kok makan masa banyak lah. Yang tiga tauhidul asma'i was sifat. Artinya mengesahkan Allah Taala daripada segala nama dan sifatnya. Kita kena tauhid kita ni semua nama Tuhan tu kita buat kita kata zat Tuhan tu satu ya, nama Tuhan banyak-banyak tu. Lepas tu sifat Tuhan banyak-banyak tu zat satu ya. Apa dia syarah tu? Jadi mana kata dalam isi ya syarah ni tauhid asma' wa sifat ni ia berdasar pada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ingat kata Allah Taala tak serupa makhluk. Tuhan ada sifat pendengar, sifat melihat. Ni kita ngaji dah dalam akidah hak saya baca baru ni. Kalau mau ikuti daripada awal hingga akhir tu dia mau faham insya-Allah bab akidah. Jadi tiga-tiga tauhid ni orang kecek panjang. Dalam kitab dia tak itu. Jadi nak ayat kata mengikut ijtihad dia kak. Kalau tak cukup tiga ni, tak ada nak kecil syurga. Tak erti tiga tauhid tak ada nak kecil syurga. Lah mana? Jadi dia tu etikot atau Tuhan menjadi langit bumi, tapi bawa amalnya syirik. Dia minta pohon kayu, minta di berhala, minta orang mati, minta sembuh penyakit, tak minta Tuhan ada syirik. Walaupun yang etikot Tuhan ada, walaupun yang etikot sifat 20, lebih dari 20 pun, tapi punah situ sebab tak cukup. Jadi tak boleh tak cukup sah, dia kena tiga. Kalau dia tu etikot kata Tuhan jadi segala makhluk, dia buat amal molek ikhlas dengan Tuhan, tapi dia tak percaya nama Tuhan. Sudah juga punah juga. Jadi kena betul. Tu dia. Jadi dia kata tak betul. Saya kata betul dia kata. Lah tu nak ayatnya. Yang kedua pula Syekh Qadir karya kitab Bab Akidah.
Nama dia nya ialah simpulan iman atas mazhab salah. Dia tak nama dua, boleh panggil perisai pun boleh juga. Perisai bagi sekian mukallaf. Tahu simpulan iman atas mazhab salah boleh juga. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia karya kitab ni. Tu dia. Dia mengajar sejak Mekah pada masa hebat nak murid dia tak tahu kata banyak mana dah lah dalam tani kita ni, dalam Malaysia, dalam Indonesia. Dia mai kecek kemah lagi. Dia royak katanya kita nak berakidah kita ni kena melalui 3 tauhid. Kita nak baca pandai-pandai dan ketahui olehmu bahawasanya tauhid itu terbahagi ia pada 3 bahagi. Pertama, tauhid ar-rububiyah, artinya mengesahkan Allah Taala dengan segala perbuatannya. Semua perbuatan tu hesor, tak ada kosti dengan dia ni. Lain pada tauhid tu makhluk tu. Dan kedua, tauhid al-uluhiyah, artinya mengesahkan Allah Taala dengan segala perbuatan hamba. Jadi semua perbuatan hamba tu, ibadat hamba ni kena buat kerana Allah semata-mata, tak ada kerana lain. Lagi minta melalai tak boleh. Ketiga, tauhidul asma'i was sifat, artinya mengesahkan Allah Taala dengan segala nama-namanya dan sifatnya. Isi itulah. Jangan kita buat nama-nama Allah Taala sendiri, tak boleh juga sifat-sifat Tuhan. Hak tak ada sebut oleh Quran hadis tu. Tu hak kita taubat, hak kita ngaji anak murid dia ni, hak tali mari tu. Tu dia. Kita mengaji khos dengan taubat pun cukup, bukan kata baca gamak-gamak dak lah. Dia syarah mai 3 tauhid penuh. Nak royak kata ni akidah. Lepas dia main royak kata tak betul tu. Sudah juga. Tu dia. Tak boleh terima. Soalnya tolaklah kitab ulama kita dulu ni. Kita tak nampak lah royak tu. Tu dia. Jadi mana mengikut saya kok tak betul dia kata tu. Ini alasannya saya bagi 2 kitab ni. Lepas dia kata yang kedua pula. Yang kedua ni betul ke tak? Membahagikan tauhid pada 3 ini oleh Mujassimah Ibn Battah Al-Mujassim Al-Hambali. Pertama-tama orang yang membahagikan. Dia kata mula-mula orang bagi kitab tauhid 3 ni orang Mujassimah. Membagikan tauhid kepada 3 ini oleh Mujassimah Ibn Battah Al-Mujassim Al-Hambali, pertama-tama orang yang membagikan tauhid kepada 3. Aduh, sedap dia. Gerai lu bunyi baca. Pak Mujassimah ni pak tahap toko, tahap jising itulah. Pak Mujassimah nama Ibn Battah dia katanya. Pertama orang hak mula bagi dia kata. Geno kita lalu. Pandai ya tu. Pertama-tama orang membahagikan. Orang mula-mula bagi ni Ibn Battah ni je dah. Tak kena lah ni. Baca kata sekarang. Nyanyi buat ni. Tak ada. Hak sungguhnya bukan baru hak bagi tahap pada 3 ni. Cuma dia kita tak tahu, kita kata baru dah. Hak ni Ibn Battah ni kurangnya kepak. Kita nak tengok hak sengoti dia, hak sengoti lah, hak saya faham tu lah. Hak tu hak dia faham. Baik, kalau itu hak saya faham pula hak mana hak saya mengaji tu. Nak tengok le kitab-kitab kita ambil, mari dia hipung perkataan ni. Jadi nak ayat kata balik hak sebenarnya bersangkut dengan masalah apa ni, masalah bagi ni nak ayat katanya bukan daripada tu dak. Bukan dulu lagi lah. Bukan dulu lagi. Kalau itu kita nak sebut dulu lagi itu adalah bila masanya. Hak jadi hak ulama bagi ni kita dah tengok dalam kitabnya hak secara ada bagi tauhid 3 ni secara sharih terang. Dan yang keduanya secara isyarat. Secara isyarat ni apa sebut-sebut meh-meh itulah. Itu dia. Jadi dia sebut kata hak mula-mula bagi tu Ibn Battah dia kata. Ibn Battah tu sungguh dia bagi sengati. Ibn Battah ni makna kata dia ni orang tahun dia buat mati tahun 387 Hijrah. Ibn Battah lagi tak dia bagi sengoti lah. Dia sebut lagi tak dia katakan anna aslal iman billahi allazi yajibu 'alal khalqi. Ia katanya gapo dia i'tiqaduhu fi isbatil iman bihi salah satu asya'. Dia sebutlah asal iman ni masalah bab akidah ni 3 semua dia sebut. Satunya ayat taqidal abdu rabbaniyah. Sakup pak dengan rububiyah. Yang kedua sakup pak dengan wahdaniyah. Yang 3 sakup pak dengan sifat, betul. Jadi hak ni dia sebut kata Ibn Battah lah orang mula-mula bagi. Dah. Ibn Battah ni kurang 4. Tu dia.
Jadi hak sungguhnya hak orang mula bagi ni ialah Imam Abu Hanifah sendiri. Imam Abu Hanifah sendiri. Kita mari dengar hak Imam Abu Hanifah sendiri. Dia katakan dalam kitab dia Al-Fiqhul Absar. Tu dia. Pada muka 51. Imam Abu Hanifah ni orang mati tahun kurun 150 Hijrah. Isi je katanya ulama ambil sininya wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anna al-asfala laysa min wasfi rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'. Jadi jelas. Balik je kecek sore-sore sebut tauhid bersakut paut dengan Allah ni adalah rububiyah dan juga ada uluhiyah. Kurung yang apa ni? Kurung yang kedua tahun 150 Hijrah. Jadi nak oyak kata bertekah teruk dengan dia kata tu. Dia kata Ibn Battah Mujassim ni kurung yang keempat. Ni duk kurung yang kedua. Tu. Lepas tu banyak lagi lah. Kalau tengok tafsir Ibn Jarir ni dia bagi juga duk dalam kurung yang keempat juga tahun 3 dia mati tahun 310. Juga Ibn Hibban dalam kitab dia Raudatul Uqala. Tu dia. Dia ni orang mati tahun 354. Dia katakan isi alhamdulillah al-mutafarridi biwahdaniyatil uluhiyyah. Dia katanya al-muta'azzizi bi'azamatir rububiyyah al-qa'imu ala nufusil alam bi'ajaliha al-mannan alaihim bitawaturil alaihi. Nak ayat kata juga Ibn Hibban membagi juga tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah. Ni saya nak ayat kata hak sengertinya bukanlah ayat kata tu. Tu dia. Dia kata lepas pada Ibn Battah mati tu Ibn Taimiyah mari duk itu mari duk hidup kelik dah. Ibn Battah Al-Mujassim Al-Hambali pertama-tama orang yang membagikan tauhid kepada tiga dengan cara tidak mendetailkan. Kemudian mendetailkan dia oleh Ibn Taimiyah. Tak kena lah tu. Tak kena. Dia kata sana dia katakan kemudian mendetail akan dia oleh Ibn Taimiyah. Lepas ada Ibn Battah mati, Ibn Taimiyah mari duk buat benda ni. Tu. Selepas daripada Ibn Taimiyah ni dibukarkan kubur Ibn Taimiyah. Seolahnya dia mati nama tanah kubur dah duk gali baik. Muhammad Abdul Wahab ni gali baik bukan pembahagian ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada lagi kita ahli sunnah wal jamaah di masa yang telah lepas. Selepas daripada Ibn Taimiyah mati, dibongkarkan kubur Ibn Taimiyah oleh Muhammad Abdul Wahab, menghidup kembali apa yang didetail oleh Ibn Taimiyah sampai kepada kita sekarang ada hari ini. Itu kita tahu dengan secara sepitah lalu pembahagian tauhid kepada tiga, bukan pembahagian ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada di dalam kitab ahli sunnah wal jamaah di masa yang lampau, di masa salaf dan juga di masa khalaf. Tak ada. Aduh, tak kena cerak-cerak tu. Habis itulah saya ajak kata duk minta semua dah jangan gaduh baca nah kata. Kecek mulut saja nak jatuh lesin lah. Sebab tu saya duk ajak semua saudara saya orang duk mengajar tu. Jangan duk bohong gitu Dia kita mengajar jadi bohong gitu ke Allah. Orang kampung tahu kat nyanyi. Lepas ni betul ke ni? Jadi kecek 19 minit ni saya nak ambil hak betul 2 minit pun tak ada. Lepas nak lah mana? Kalau kita kata, dia mau kata kita kata dia mau bohong, tapi dia mau ayat tak sungguh. Tu dia. Hak ni tak boleh, saya tak janganlah ni. Main duk sebar 100 dunia ni duk ayat benda bukan-bukan ni. Tu. Lepas dia kata apa tujuan mereka? Mereka membahagikan tauhid tiga ni tujuan nak menghukumkan syirikkan orang Islam. Kenapakah? Kerana apakah mereka bahagi tauhid kepada tiga? Apa tujuan mereka? Apa matlamat mereka? Matlamat mereka nak menghukum syirikkan orang-orang Islam. Tak ada lah tu, ma'azallah. Ulama mana dah bagi tiga tujuan nak kufur umat Islam? Nak hajuk umat Islam lagi pada syurga, buat anak kecil syurga ni. Lepas ni kata nak berkufur. Ma'azallah. Kita tak kerti dia mau nak mana tak tahu. Tu dia. Tak usahlah, betul nak kelahi tak usahlah.
Ni betul ni betul nak kelahi ni. Tengok ni, tapi jangan. Nari luar duk pergi sama sendiri dah sama ulama. Di Mesir baik, di Suria baik. Pergi. Tu hak tu kita nari kita duk sirah ni. Duk sirah ada jenis ni. Pakak baca nah ambil kitab. Wi molek jangan main koyak mulut saja bunga. Ya kena tak apa. Dengan demikian mereka menghalalkan darah orang Islam dengan sebab dakwa orang yang tak cukup tauhid 3 tu orang kafir. Dia tak cukup tauhid 3 ni kafir, boleh halal darah. Dengan demikian mereka menghalalkan harta orang Islam. Dengan demikian mereka menghalalkan darah orang Islam. Dengan sebab dakwa orang yang tidak cukup tauhid 3 orang tu kafir. Orang yang tidak bertauhid dengan tauhid 3 orang tu kufur. Tak fikir duk buatlah tu hak tak cukup nak cukup. Hak sungguhnya hak tak cukup tu ngajar nak cukup. Bukan nak bunuh. Tak ada. Tu. Payah kata lagi kitab Muhammad Abdul Wahab ada Islamiyah la Wahabiyah. Sehingga mereka mengatakan Adam kufur syirik dengan Allah. Hawa syirik dengan Allah. Sahabat Rasulullah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam kitab Tauhid bagi Muhammad Abdul Wahab, Adam syirik, sahabat Rasulullah syirik. Islamiyah la Wahabiyah di belakang. Buku yang dikeluar oleh di pusat dakwah Tauhid 3 ni sendiri. Islamiyah iaitu dakwah dia ni dakwah Islam, bukan dakwah Wahabiyah. Nama buku dia. Aduh, sedap sebut. Kitab Abdul Wahab ni Islamiyah la Wahabiyah. Kitab Islam bukan Wahabi. Duk carilah semua tu. Duk cari buat buku nak bagi puak tu. Dia tu nama buku kitab. Dah bukan kitab Abdul Wahab, orang menetem Abdul Wahab. Dia kata kitab Abdul Wahab, bohong situ pula dah. Ada arah Pas itu lagi kitab tu ayat apa? Buat maulud halal darah. Kufur. Di dalam buku ni berpuluh-puluh menghukum kufurkan orang Islam. Buat maulud halal darah kufur. Allahu Akbar. Mana? Saya minta dah nak ayat apa-apa sebut kata dah. Sebut makulul kau tak apa. Supaya tadi Ibn Taymiyah kata mana, Mak Abdul Haq kata lagi tak mana. Orang boleh cari belakang lah ni. Dia mahu faham sendiri Dia ayat buah saja. Faham ayat tak lah faham mana. Dia mahu nak tengok sendiri. Tu dia. Ni berdoa di kubur kufur. Allah, dia kata doa kubur kufur. Orang berdoa kat di kubur kufur. Ada ulama kata gitu. Terus Nabi suruh pergi berdoa. Orang mati Allah maghfirlahu warhamhu. Apa kufur kat mana? Nampak dah tu? Hak dia kata sana. Dia tak boleh kecek lah ni. Berdoa di kubur tu sunnah Nabi. Dia minta apa? Dia minta kita apung untuk apung pada si mayat tu. Hak kufur lah. Mana kita minta dia kubur tu. Minta ahli kubur. Aku hilang penyakit. Aku ni murah rezeki. Aku ni boleh nak yatik nak tino. Hak tu boleh hati sungguh. Sebab dia minta di kubur. Tak nak minta Tuhan. Tu begitu. Jangan buat gitu lah. Berat. Orang bertawasul kufur. Orang bertawasul kufur. Kafir. Dia kata gitu. Ni Tamiyah kata dah. Mak Abdul Haq kata dah. Ada mari nak hadiah duit 1,000 terima kasih. Allah, buat apa itu lalu? Gerai nampak sebut Ibn Taymiyah dengan Mak Abdul Haq. Macam kita iya kedak. Saya mengaji kita banyak macam-macam buat. Kita Ibn Taymiyah saya ngaji puluh-puluh buah kita Allah. Ngaji awal hingga akhir kita akidah dia. Hak besar tu tak apalah kita baca. Mak Abdul Haq tu pokok saya mengaji kitab dia tu baru panggil puluh-puluh buah. Kita mengaji ilmu suku. Kita mengaji sendiri. Ni mengaji kedok dia kata ni. Kalau yang mengaji tak kata. Sebab tak serupa ni. Tu dia. Pucuk dari tauhid 3 tu. Buat maulud halal darah kufur. Orang berdoa kat di kubur kufur. Orang bertawasul kufur. Kafir. Ini punca apa? Punca daripada tauhid 3. Ya tu punca daripada 3 tauhid ni. Supaya duk kata seh Qadim Madili dah. Na'udzubillah min zalik. Tak usah sama pelik-pelik ni. Tak usah. Tu dia. Dia katanya.
bertauhid dengan dia oleh dia kata, tetapi yang salahnya tauhid rububiyah ini bertauhid dengan dia oleh segala kufar. Ini salah, dia kata. Ibn Taimiyah kata, Muhammad Abdul Wahab kata, tauhid rububiyah ni pun orang kafir semua tu bertauhid belaka. Allah, dia kata. Di mana? Apa tak sebut kata tu? Dah tu orang tuduh ya. Dak sengerti. Jadi bukan tak tahu. Ibn Taimiyah ni royak kafir musyrikin dalam kitab dia. Saya ada kitab dia. Tapi kalau baca jadi panjang. Dia royak sakut bawa dengan masalah hak ni ialah kena tafuk kafir musyrikin dalam kitab dia At-Tawassul wal Wasilah, saya mengaji daripada awal hingga akhir. Lepas tu kitab lain lagi dia royak buku apa ni, buku hak mengaku Tuhan rububiyah ni fuk kafir musyrikin Mekah. Tu dia. Lepas tu kafir banyak orang tahu berlaku, kafir mulhidin, kafir ikat ada Tuhan. Lepas tu kafir dahriyah, kafir kata masuk berlaku tu duk mati hidup. Fuk kafir Yahudi kata Uzair anak Allah, kafir Nasara kata Isa anak Allah. Dia beriman dengan Tuhan. Tu bukan pukul dia kata ni dak. Dia kata Ibn Taimiyah kata semua orang kafir tu jadi beriman dengan tauhid rububiyah dak. Mak Tuhan kata kita kat ya dah. Payah misal dia kata Abu Jahal lebih tauhid daripada orang muslimin yang duk bertawassul, duk berdoa di kubur. Tak ada. Saya mengaji kitab Mak Tuhan tu, kitab mana cuba royak hari kitab apa? Kitab tauhid kita ngaji semua majmuk risalah dia kita mengaji. Mak Tuhan kata mana lah ni? Abu Jahal ni lebih apa? Lebih tauhid daripada orang muslimin yang duk bertawassul di kubur. Tak ada. Dan juga Muhammad Abdul Wahab, dia kata Abu Jahal lebih tauhid daripada orang muslimin yang duk bertawassul, yang berdoa di kubur. Mak Tuhan kata mana lah ni? Abu Jahal ni lebih apa? Lebih tauhid daripada orang muslimin yang duk bertawassul di kubur. Tak ada. Mak Tuhan kecek kata bab tawassul ni khilaf ra'iyah, ringis pada orang lain. Dia mulai kata tawassul ni khilaf asal. Ya dak, dia panggil khilaf furu'. Ya dah tawassul ni dengan maknanya minta Tuhan tapi ambil berkat dengan kubur gitu kan. Tu dia dengan tok keramat tok ni. Ya Allah, terimalah doa aku dengan berkat Abdul Qadir Jailani. Jadi mana kata hak tu dia panggil tawassul. Ya tak ada kata kufur tu. Hak dia kata kufur tu hak dia kata tu hak Nabi kata pergi doa online pada Tuhan tu minta tu. Hak tu syirik tu. Tu dia minta di kubur tu. Yang kedua dia kata Abu Jahal lebih bertauhid daripada orang Islam yang ada pada masa sekarang, masa dia tu. Abu Jahal lebih bertauhid daripada orang Islam yang ada pada masa sekarang, pada masa dia. Yang kedua dia kata Abu Jahal lebih bertauhid daripada orang Islam yang ada pada masa sekarang, masa dia tu. Abu Jahal lebih tauhid. Dak. Na'udzubillah min zalik. Maka dia kata Fir'aun bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dia kata dia Ibn Taimiyah kata Fir'aun ni bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dia kata gitu. Hak sengerti dia kata tak kena. Kerana Fir'aun tu mengaku kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan maha tinggi. Begitu juga Fir'aun. Ibn Taimiyah kata Fir'aun mengaku rububiyah kepada Allah. Tak. Cuba baca di dalam Al-Quran, Fir'aun kata qala ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kamu, Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku di Allah cerita dalam Al-Quran, Fir'aun kata ana aku rabbukum, tak kata ilahukum, rabbukum, rububiyah bagi kamu, aku jadi Rabb bagi kamu. Nas terang-terang begini. Boleh Ibn Taimiyah kata Fir'aun mengaku rububiyah kepada Allah, itu salah. Cuba kita perhati orang yang dakwa nak ikut Al-Quran, adakah dia ikut Al-Quran? Dia kata hak sungguh tu kena kedok, dia kata gitu tu. Tak kena juga. Hak sungguhnya Fir'aun dia mengaku dengan tauhid rububiyah tu. Kata Tuhan ada tu. Cuma dia lawan musuh tu, saya beriman dengan musuh sebab degil, sebab jadi kedebel, dia nak kedebel jadi gitu ya. Bukan kata dia tak percaya, dia kata tu. Jadi dia kata sininya Fir'aun bertauhid dengan rububiyah tu mana
Jadi dia panggil salah lah Ibn Taimiyah. Sungguh dak ahli Firaun tu tak ada tauhid dengan tauhid rububiyah. Tauhid di segi Tuhan yang menjadi, Tuhan yang menghidup mati ni. Tapi hak sungguhnya kena kedok dia kata gitu. Mari kita tengok. Nak tengok lagi kitab hak Syekh Abdul Qadir Madili dia katakan. Kita nak baca nak bercerah sebab dia mudah sebar tali 100 dunia dah. Jemuh sosial pun lagi. Tu. Jadi ayat Al-Quran ni royak kan. Ni royak kata Firaun ni dia kata sungguhlah ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Dia dakwah Nabi Musa, dia buat balah Nabi Musa lebih kurang. Lepas tu hak sungguh Nabi Musa kata mu tu bohong je, hak sungguh mu yakin kata Tuhan tak ada. Mu yakin. Hak sengotilah tu tengok. Lagi tak Syekh Abdul Qadir Madini dia kata no. Firaun yakin ia dengan ini tauhid dalam hatinya. Dia yakin Firaun kata Tuhan menjadi makhluk, Tuhan menjadi Tuhan turun hujan, Tuhan rezeki sengoti. Seperti sebelum Nabi Musa katakan laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Artinya sungguhnya telah mengetahui engkau Firaun tiada menurunkan segala mukjizat ini atas aku melainkan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, menunjuki yang nyata atas kebenaranku, tetapi engkau ingkarkan dia pada zahir kerana dengki dan kasihkan dunia. Itu dia. Dan dalil yang kedua pula, hak Nabi Musa kata Firaun ni yakin kata Tuhan ada, Tuhan langit bumi ni ada sengoti. Dia percaya tu. Dalil yang kedua dia kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Artinya dan ingkar oleh Firaun dan kaumnya akan segala mukjizat Nabi Musa itu dengan lidah mereka itu. Dia kata dia ikan lidah ya. Dan yakin akan dia oleh segala hati mereka itu. Firaun dia yakin. Hati dia tu kan dia yakin. Tapi buat apa boleh dia kata mengaku ana rabbukumul a'la tu? Kerana zalim dah terkabur tu ya. Ana rabbukumul a'la bukan kata ya Tuhan maha tinggi dah, tinggi pun rendah. Tak tanah ya. Tu nak ayat kata hak kata tubik tu kata suruh kita lah. Dia balas-balas kata tubik hatilah lain. Tak kata. Tu nak Tuhan kata sendiri ni. Kata beriman Firaun beriman sungguh buku tauhid ni. Cuma tak usah beriman dengan Nabi Musa. Dia nak sembah berhala, saya lah semua ya. Tak kata. Tu nak ayat kata baliklah ayat kata. Jadi kena oleh Ibn Taimiyah lah, kena oleh Ibn Taimiyah, kena oleh Mak Abdul Wahab. Tak ada nak sokong kita, tak ada ta'assub. Tak ada kata Mak Abdul Haq tu betul berlaku, Taimiyah betul berlaku. Tak. Kerana manusia ulama ada salah silap gitulah. Tapi saya kata tak kena tu, tak kena. Kena fikir tu. Tu ya. Tu kita nak ayat berjelas. Nak ayat kata dia kata sedap, dia kata tak betul. Dia Quran hadis. Klik dia lah dia atak dia. Hak dia tu tak betul Quran hadis. Hak Syekh ni betul Quran hadis. Tu. Lepas dia tuduh lagi dia kata Nabi Ibrahim dengan Namrud tu duk balas buku apa buku Tuhan. Lepas tu macam mana Ibn Taimiyah mengaku rububiyah kata Namrud ni mengaku kata dia beriman pada Allah Taala. Nabi Ibrahim dia berdebat dengan Namrud. Numurruz dia boleh baca dua, Namrud boleh, Numurruz pun boleh. Dengan Namrud debat tajuk apa? Hak Allah cerita. Tajuk apa yang Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud? Tajuk Namrud mengaku dia jadi Rabb. Dia mengaku dia jadi rububiyah, dia bersifat dengan rububiyah, dia jadi Tuhan. Macam mana Ibn Taimiyah kata Namrud mengaku rububiyah kepada Allah? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Engkau tak tahukah ya Rasulullah? Allah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tak lihatkah kepada Namrud yang berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhan Nabi Ibrahim? Dia berdebat dengan Nabi Ibrahim tajuk ketuhanan Allah, tajuk ketuhanan dia. Idh qala lahu, ketika Nabi Ibrahim kata bagi dia, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan aku Allah ni dia menghidup, dia memati. Allah sajalah yang menghidup, yang memati.
Namrud kata kena, qala ana uhyi wa umit, dah begitu gak akulah Rabb, aku menghidup, aku memati. Dia tak terima Nabi Ibrahim kata Allah menghidup, Allah memati. Dia kata dialah yang menghidup, dialah yang memati. Dia ambil dua orang, seorang yang tua, seorang yang muda. Yang tua tu dia bunuh. Dia kata kalau taruh pun mati semata. Dah yang tua ni, tengok ini dia kata dia mematikan. Yang muda tu dia simpan taruh, dia tak bunuh. Ini dia menghidupkan. Itu Namrud berhujah dengan Ibrahim. Nampak hebatlah dia. Dia boleh menghidup, dia boleh memati. Dia mengaku dia Rabb. Ibn Taymiyah kata Namrud dia mengaku Rabb kepada Allah. Dia beriman dengan rububiyatullah. Itu salah, tak betul. Ini fikir kata, ya duk bohong. Ibn Taymiyah tak ada kata kan? Ibn Taymiyah kan nak kata Namrud ni mengaku kata dia Tuhan. Dah, tak ada. Ini Taimiyah tak ada kata Namrud ni mengaku di segi tauhid rububiyah dak. Orang tahu berlaku Namrud ni tak dia duduk ibadat dengan bintang. Duk semua bintang matahari gitu fokcuk tu. Tu dia. Duk belagu dengan Nabi Ibrahim pada masa tu. Tak ada nanti yang tak kata. Iyo gibu kata Ibnu Taimiyah kata Namrud ni mengaku tauhid rububiyah pada Allah Taala. Hak nah sungguhnya Namrud ni tak ada mengaku dia kata Tuhan tu menjadi menghidup. Iyo dak kata. Nanti yang tak kata ni. Tu dia. Tu ayat tu benda tak sebenarlah kecil mudah-mudah. Tu dia. Tu. Apa lagi pula dia kata kan? Sedap dia kata habis tu kita puasa tak leh itu tu kena ayat tu. Dia tu duk tengok juga ceramah puak itu hak nak kembali pada salah ni. Aduh. Hak nak klik perkataan ni, hak nak klik perkataan ni. Sama ada duk ngajar di Thailand pun dia duk dengar. Indonesia pun dia dengar, dia kata Malaysia pun dengar. Dengar kau hana tu kau ngatuk buat ulit tidur. Sebab saya selalu dengar juga tengok ceramah-ceramah saudara kita ni. Saudara kita di Thailand, saudara kita di Indonesia, saudara kita di Malaysia. Saya ikut masa-masa kosong-kosong di atas kereta nak dan belum daripada nak tidur buat ulit tidur supaya nak berjenera, saya tengok YouTube tu. Tengok juga. Dengar kau hana tu kau ngatuk buat ulit tidur. Aduh sedap kecek. Dengar kau hana tu kau buat kereta bela-bela masa luar. Hebat. Kecek tak kabur ke warok kecek lah tu. Dia katanya. Lepas tu dia katanya nak klik Quran hadis gano ya tu sebab baca hadis pun tak betul. Sedap. Dia tak betul tu. Fuk nak klik sunnah Nabi tu. Fuk Thailand baik, Indonesia baik, Malaysia baik, baca hadis pun tak kena fuk ni. Saya dak kata dia. Bahasa Arab pun tak betul ke? Bahasa Arab tak betul, baris-baris tak betul. Wala iyyazubillah dia kata minta berlindung dengan Tuhan. Saya nak bagi tahu tak sampai kelah, bukan kelah nak ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Kelah-kelah puak kita, ahli-ahli penceramah kita tak sampai lagi. Sebab apa? Saya dengar baca hadis pun tak betul, baca bahasa Arab pun tak betul, baris tak betul. Macam mana nak pergi faham Al-Quran dan Al-Hadis? Bila baca tak betul, kita boleh tahulah kata dia tak faham. Macam mana dia nak ajak kita ahli mamah ni pergi faham? Ahli ceramah sendiri tak faham. Wal'iyadzabillah. Sedap dia kata dia. Kena kecek ni, kena lah ni kecek lah ni. Jadi habis. Orang nak turut sunnah ni habis. Thailand ke apa jadi tak betul. Jadi dia baca orang kena dia kot tu. Allahu akbar. Kena kita lalu. Pasal darah kena kita lalu. Orang panggil kecek dah. Kecek tu jadi tusuk lagi kita tu guru dah. Hak sungguhnya dok gitu tak kena lah tu. Sungguhnya kita tahu kita boleh royak tak kena je mana boleh rebeki. Baca tak kena mana hadis. Hak tu orang nak kebenaran sungguh. For saya ni duk royak ni. Bila kitab tu royak kata ada orang tu duk ceramah nak turut sunnah di negeri Thailand ni baca tak kena situ boleh royak. Boleh rebeki. Jadi orang dengar pun jadi tak rasa seneh ti. Malaysia pun ada juga baca bahawa tak kena orang tu. Kalau ngajak Indonesia pun ada juga baca baris tak kena orang tu. Tu baru boleh orang beki. Ini kata jadi syubhat gitu. Nak bodoh lah, nak berjatuh lah mudah-mudah. Malaysia pun ada dua golongan tu. Ya kecek tengok itu.
Terus saya sebut nama dia tu, buat Wahbi ni ya tu, baca baris tak kena nahwu sarah bertukar mana fi'il sing tak erti ya tu. Aduh bertenggak. Pasal tak royak benda. Tu kerja dia lah tu. Kerja dia panggil nak takbih, nak menkejikan orang, nak puduh. Puduh lah ni. Allah. Royak benda, royak. Tu dia. Pasal dia katakan lagi ya tu. Dia lepas tu belum pergi ke Mesir. Aduh. Belum pergi Mesir pun dia faham Taimiyah ni. Masa-masa belum pergi kat Mesir saya mengajar macam tu juga. Belum pergi Mesir pun dia faham Taimiyah ni. Aduh, ya sedap. Taimiyah bukan faham sepuluh, mung faham silah. Itu yang mengajar sepuluh Taimiyah lah. Baru pergi Mesir ni baru faham molek, baru Mekah molek. Kalau nasi baru masuk kata. Buat gitu sejak orang tak pergi Mesir kok. Nasi mentah boy ni. Itu dak kita kira. Orang tak pergi Mesir tak nasi mentah. Nasi mentah boy. Jadi dia berubah kau duduk rumah ni jadi kok lain kata. Tauhid bagi tiga tu duk mengajar juga. Dia kata pergi Mesir ni tak boleh kok dah. Jadi kok tu. Lepas tu kelik Mesir pergi ke lain pula dia kena pula. Kalau kelik Mesir pergi ke Yaman pula, tanya ke lain pula. Duk Yaman kelik ke Saudi pula, tanya ke lain pula. Sudahlah tu. Jadi orang nak pakai tak boleh kalau tu dia berubah apa ni. Jadi berubah apa anak murid nak pakai kan tu. Tu dia kata. Lepas dia kata pula hak tauhid musyrikin hak mengaku rububiyah ni tak ada banyak orang dalam Mekah tu. Sikit pak orang gitu ya. Maknanya ayat ni boleh faham kepada kita apa? Jika engkau tanya orang kafir Mekah itu siapa yang menjadikan langit bumi, tentu orang kafir Mekah jawab kata Allah. Itu maknanya orang kafir dia percaya kata Allah menjadi langit bumi, dia mengaku rububiyah kepada Allah. Itu ya ayat tu. Yang sebenarnya ayat itu kalaulah kita nak pakai betul-betul, satunya ini khususiyah bagi orang kafir Mekah, bukan ke semua kafir. Satu. Dan kafir Mekah pula bukan ke semua. Sebahagian daripada orang kafir, minoriti 4-5 orang daripada orang kafir Mekah saja hak mengaku begitu, bukan ke semua. Dah tak kena. Banyak kafir musyrikin saja Mekah tu. Kafir dari sikit ya. Kafir hak Nabi duduk awah keluarga dia tu. Kafir banyak kafir Quraisy belaka. Hodok wahji pergi wahji dengan Nabi lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan laka wa malak. Syirik ya. Pergi wahji sekali Nabi tapi syirik orang talbiyah. Kau lain ya tengok lain. Dia gerbai lepas tu kan Nabi gerbai ya tahu ni gerbai bagi Tuhan, ni gerbai bagi syuraka, bagi berhala dia. Ini syirik. Banyak musyrikin. Dia kata dia panggil tak kena semati lah. Tu dia. Lepas tu dia kata lagi nya gapo dia? Tu. Tapi tak apa hak lain yang ambil kaedah lah, ambil kaedah kata hak kafir musyrikin hak beriman dengan Allah Taala tak ni tu sesikit ya, bukan banyak dia kata. Mengikut kaedah min itlaqil am wa iradatil khas. Ada ambil kaedah itu usul tafsir mari lah. Umumlah kata kafir musyrikin hak sungguh sikitnya pak orang gitu ya. Jadi dia ambil kaedah dia kata. Padi orang dia baca tak ada sakut hak isi hak bab tauhid ni dak. Kalau lah ia kata ni sakut semua tiba apa ia tak boleh pakai Ibn Taimiyah. Kalau Ibn Taimiyah kata segala fak kufar tu beriman dengan tauhid rububiyah. Tu dia. Awak apa tak pakai hak umum gimbik khah hati? Ada. Ni yang panggil kita halau nak kita ya. Kalau dia mau bagi tauhid 3 kita tak kena. Kalau kita bagi tak apa tauhid. Satu tauhid pada zat, satu tauhid pada sifat, satu tauhid pada af'al. Jadi kita tak apa pada kat tu. Dia mau tak leh. Satu saya kata ambil kilo mana tu. Jangan buat itu jangan. Orang panggil tak kena cara tu. Kita minta jauh lah benda ni. Kita minta lah. Saya minta semua dah. Minta kata orang mengajar tu minta kecek betul. Baca nah. Jangan kecek mulut gitu. Dia banyak salah. Banyak salah. Kadang-kadang kita tak ada nak royak ni tubik. Tak betul ni. Baca nah royak molek mudah kita terima. Lepas tu saya tengok tak ada arah lah. Isi aja kecek ni duk lagi tak ni. At-tandid biman adadat tauhid. Isi aja kecek tu seolahnya dia tu tuai ya. Hak je kecek tubik dia ni. Hasan Sakoh ni tuai dia. Kita ni saya sama dah. Kita lebih dikir ni. Kita mengatur. Sebab tu suara ambil dia ni.
Pok ni bagi ni dia kata bagi tauhid gini-gini mula-mula kata Ibn Taimiyah ya. Dia mulai tak payah bagi hari. Lama-lama berubah kok dah. Dak benda batah naik sikit. Kok naik. Nak ayat atas duk berubah semua. Tu. Lepas tu kita kaedah dia dah kita orang balas kita jangan ambil pakar. Kena ambil maqam ta'lim, tempat mengajar. Kita ambil kita tempat balas ya. Kena kalau nak ambil boleh juga tapi kena dengar sebelah jumlah. Dengar hak ni kata tak boleh tak apa. Ni kita ambil sebelah gitu hak tu. Nyanyi. Tu dia. Hasan Sakoh ni isi dalam ni kecek. Boleh tengok. Cuma saya tak nak. Boleh saya tanda sosok dah. Kalau dia katalah ni duk muka ni. Tu. Saya boleh hoyak sosok dia kata tu. Mana bukan daripada ilmiah hak dia semua tidak. Ambil hak ni mai duk. Ambil orang Urdu mai duk kelik main pak kita. Lepas tu melagah lu mujassimah jadi dulu tak ada siapa tangan ni. Ulama dulu pak kita tak ada. Pakai aku belaka. Tak berani nak kecek benda-benda ni. Lepas dia berani sebab ada itu ni. Ada warna dia mai. Padahal hak ni orang tak terima, mesti dia tak terima dak Azhar kerana telajak dia. Mesti tak terima lagi Azhar nak kecek pun tak ambuh. Telajak. Kadang-kadang mai eka siapa seperti kita sebutlah titi sirak tu tak ada gini azab kubur rasa kuras penuh Abu Bakar pun jadi apa tak berjuruh Umar nak pergi ku Ali berjuruh dah jadi apa lajak kau lajak na'udzubillah. Habis itulah saya kata jangan gaduh. Habis itulah ada ulama kata al-ajalatu minasyaitan. Kalau gaduh kadang-kadang setan mari seli kata nampak tadi. Itulah Noyak kata minta lah tak usah main lah ni. Saya tak boleh dengar kadang Muhtar mari dengar silap saya nak jawab. Pas saya terima hak saya ngajar semua saya terima berlaku dia mau nak jawab saya terima dah belah tangan nak jawab mana tak kena saya terima. Tak saya pasal sini tak saya tak cop itu. No Allah basirah terang. Tak kena mana hak saya royak dia mau ngajar saya bagi tak apa. Allah tahu saya pula tak apa saya terima belah tangan. Kritik membina. Itulah saya harap kata untuk kita semua ni usahalah jangan ada benda-benda macam ni. Dan saya harap kata orang duk mengajar tu adalah saudara saya belaka lah. Tapi kita minta tu lah, minta pakak-pakak betul dalam mengajar tu saya ada benda tak sonti. Bagi tuduh terhadap ulama-ulama dulu. Saya rasa pada malam ni cukup kat ni dulu walaupun tidak ada yang mau kurang dengar, sedap dengar pun tak ada arah lah kerana supaya terkojik pai saya juga. Satu jihad, satu perjuangan saya ni tak boleh. Kalau demo royak benda tak sengerti, saya tahu saya kena royak. Saya yakin kata demo tu boleh jadi demo dengar tak sedap, tak puas hati sebab sedia dah kita mulut so telinga banyak. Ada setuju ada tak setuju. Walau bagaimanapun so kira lah. Tak mata kilo tengah sudahlah suruh main bagi fuak gitu. Tak mata kilo tengah patut tengok hak mana betul ngadalih hak mana kena hak tu kita pakai ikut. Nak royak kata al-haqqu min rabbi, hak benar hak Tuhan. Kita pakai cari hak benar tu. Tu dia. Hak itulah dia panggil katanya al-hikmah dhallatul mu'min. Benda hak agama kita hak molek tu supaya benda hak rat-rat gitu. Pakat cari ambil molek mari kita pakat amal insya-Allah. Tak ada fuak insya-Allah dia. Tak ada wahbiyah la islamiyah tak ada. Hak tu kata-kata tuduh saja. Hakikat tak ada benda. Benda tak ada kali. Benda kata saja wakil tak ada. Duk kata wahbiyah ke apa tu tuduh saja. Perang bunuh ke apa tu tuduh buat politik saja. Saya siapa. Halal darah tu siapa tu. Tu kita minta dah insya-Allah taala dah bakat-bakat faham. Cukup sekarang daripada malam ni. Saya rasanya salah silap sama istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.